Hari ni tuan masak ke kembung dah, kita nak buat singit ke kembung dia. Banyak kira mau tahu dah cara ya tak. Tapi mai tengok cara baik kita tengok lagu mana. Singit ke kembung kita ke. Mula kali kita buat air masuk dulu dah. Air yang ni kita buat dalam makuk dah sebab kita nak buat makuk ni dah. Agak dalam makuk ni boleh dah. Lepas tu kita masuk dalam kuah ataupun kuah dah. Lepas tu serah. Lepas serah bu asal lugu ataupun asal keping ada. Lepas tu bu halia masuk sikit. Lepas tu bu bawang putih dengan bawang merah masuk dah. Serah dengan kuah ni tu bu lebih sikit tak apa dah sebab yo we kuat sikit bahu yo. Sini for demo buat air bu gopo tik. Cuba komen rakyat bawah tik dah. Lepas tu kita tunggu we air apa gelegak molek dulu dah. Ni dah air gopo gelegak molek dah ke. Kita main bu kakah yo rasa yo dah gopo tik kita bakar dah. Mula kita bu sakar. Lepas tu kita bu becing sikit masuk ataupun haji dah. Lepas tu garing dah. Garing ni kita bakar le 2 sudu dah. Lepas bu kakah kita kucah-kucah we kakah cu molek dulu dah. Belum kita nak berhikir dah. Agak boleh dah kita make ke kembung kita bakar bu masuk dulu dah. Ni kita bakar dalam 2 ekor dah. Pak kalau pio ada cara buat sedap lagi cara buat tak. Boleh komen royak bawah dah. Lepas tu kita tunggu ke kembung gopo masak molek dulu dah belum kita nak kek dah. Agak tu ke kembung kita masak dah ke. Kita serah kecak dulu tengok rasa lah mana. Betul dengan mulut kita nak tak. Kalau agak tu boleh dah ke kita kek naik dah. Belum nak kek kita buat serang kuah lebih apa dah. Agak tu buat dah ke kita kek buah aku. Ni kembung itu singai ke kembung kita. Cara tak payah ni sup ni. Kalau pion nak terawak boleh kita dah. Lepas tu kita boleh lada atas sebab saya tu tak akan lada dah. Pion nak boleh lada selalu boleh gak. Sudah dah ke kembung singai boleh kita dah.